Assalamualaikum guys, kembali lagi. Guys, tadi aku dah pergi restoran lah, pergi kedai Pasaraya NSK tau. Jumpa juga guys roti terbaru daripada Gardenia, roti krim perisa durian. Beli dua guys. Ni roti yang viral tu kan, baru keluar guys. Cepat je habis stok. Siapa lambat memang tak dapat lah. Okay, so manakah dia roti viral, jom kita try. Nak cubalah macam durian betul ke. Buka dulu, bismillah. Apa? Tak rasa gini, sekejap. Umi cakap macam keropok durian. Ya ke? Bismillah. Oh, roti dia dalam dia ada perisa tu lah. Tapi roti dia warna hijau. Perasan tak? Roti dia macam warna hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Betul cakap Umi. Kau pernah makan tak keropok durian yang cekedis durian yang bulat-bulat tu kan? Sama. Sama guys. Sedap-sedap. Okay guys, kalau korang nak, macam biasalah, korang pergilah ke Pasaraya berdekatan dengan rumah korang. Aku rasa nanti Nasi Mat pun ada jual ni. Harga dia RM1.20. Harga dia RM1.20. Alright. So itu je review aku. Roti macam biasa. Rasa dia macam cekedis durian tu. Bulat-bulat tu yang macam kita makan masa kecil-kecil dulu. Okay guys, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.